amalan malam raya, lepas main subuh, kita zikir astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali lepas main subuh. Sebelum masuk sembahyang raya. Sebelum kita sembahyang raya kan, kalau boleh selepas sembahyang subuh tu kita baca. Kemudian tuan-tuan baca yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 400 kali. 400 kali. Kemudian semua disambungkan lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 300 kali. Okey, istighfar 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi sebanyak 400 kali. 400 kali dan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi sebanyak 300 kali. Okey. Dan semua amalan-amalan ni kita hadiahkan amalan ni kepada ahli-ahli kubur, muslimin dan muslimat. Ahli kubur, muslimin dan muslimat. Tuan-tuan hadiahkan, maka dan semua, mika Abang Guru Sekumpul kata, pada waktu setelah kita hadiahkan, maka Allah Ta'ala akan hantar 1000 cahaya. 1000 cahaya kepada setiap ahli kubur. 1000 cahaya kepada setiap ahli kubur. Maka cahaya akan bercahaya terang benderang dalam kubur mereka. Setiap ahli kubur. Dan kita sendiri dan semua, kita sendiri Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita, bila kita mati besok, 1000 cahaya juga. Apa yang kita telah baca. Allah, Masya Allah.